Sebab budak tu telefon dia dah WhatsApp pakai tengah mengaji dia. Dia bantu dalam usaha. Jadi dia faham apa yang dia boleh ni tak hantar sebab dia kata tempat tu tinggi, dia naik sekali jalan lah kan. Ini meter baca. Dia naik tinggi takkan dia Dengan anda siap je. Kalau saya nak pergi, saya nak ajak awak haji. Tak ada atur sangat. Dapat sendiri. Sakit kaki dia. Sakit kaki dia. Ha. Baby scar. Here, baby. Tangkap dia. NFC card tu. So NFC card tu boleh central sini. Kalau nak start pakai NFC card ni, once pakai NFC card memang akan pakai NFC card. Dia pakai kunci lah. Kalau tak start sini lah. Dia macam kalau pakai unlock pakai NFC card, start kita pakai NFC card. NFC card just letaknya dulu tak kisah. Lepas tu dah keluar, dah tutup balik pakai NFC card balik. Just touch kat sini ada NFC kat sini. Kalau unlock, lock balik baru boleh pakai kunci. Betul. Ada tu. Okey, ni baru kan. Siap dulu. Tayar kit ada. Ini sealant. Kalau tayar bocor, kira dah siangnya cek keluar baru pakai sealant lah. Sealant ni dia akan seal bahagian dalam lah. Ni dia akan pakai sealant dengan ni. Okey, sealant ini triangle. Okey, ini untuk buka nut tayar tu. So kalau pergi bengkel ke tayar satu dan ini kita panggil dia. Ini kita lah. So kalau handphone download apps simple informal. Saya dah register siap-siap dah dengan ni HQ. So ini Mula minat nak ambil kereta ni, lepas tu tak jadi. Ni asal nak ambil kereta ni, tukar jenis lain. This one, BYD seal. Macam warna kereta tu. Macam warna kereta tu. Yeay. Esok Daddy pergi work bawa kereta baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, syukur. Yeay, dapat nikah. Jangan langgar pokok bunga orang. Okay. Alright. Bye-bye. Buka tingkap. Say bye-bye uncle. Tingkap dia. Tak tahu nak buka tu. Tak tahu kat mana. Tak jumpa. Ha. Okay, bye-bye. Say bye uncle. Bye-bye. Thank you.
Salam. Ni pun boleh tembus juga ni. Jadi dah kunci pintu tak? Anak kau ni tarik. Lock lah. Boleh. So kita dapat apa tu? So yang ni apa jadi? Kira macam heartbreak hari tu tak boleh pergi Jerman. So end upnya kita orang gunakan duit tu untuk beli kereta. Actually ni asalnya untuk pergi Jerman, lepas tu tak jadi. So kita beli kereta deposit tu. Kita deposit around 80k macam tu. Kereta ni harga dia almost 190,000. Lepas tu kita down payment dia almost 80k. Tapi 80k tu tak termasuk dengan dia punya apa dia tinted coating. What else again? Tinted coating 4,000. So lepas tu dari hari tu dia kata kalau kita orang saja je tengok kereta sebab tengah macam apa tu, tengah sakit hati. Oh konon tak boleh pergi Jerman kan. Lepas tu sekali tu kita tengok kereta kan. A week after tu terus sign. Sebab dia kata dia cabutan hadiah. Dia kata dia cabutan hadiah. So I was like okay why not kan. Kita try lah. Aku ingatkan dapat lah coating sebab hadiah pertama is coating. Why not kita dapat apa? Induction cooker. I don't know what I'm gonna do with the induction cooker. But it's okay. Email, you're not ni. Bagi kerja sama kat Mami nak buat konten. Ya Allah. Serius, I tak tahulah macam mana orang yang apa tu, YouTuber berjaya membuat konten kalau dah ada anak. Sebab anak kita memang tak memberi kerja sama ya. Emeh. Don't touch. Allahu Akbar anak. Janganlah tekan. Mami tak tahu apa-apa ni button kan. Tiba-tiba mati kat sini kan. Dia punya So, radio yeah. still China. So yeah, kita beli kereta ni a week after jumpa salesperson tu. Salesperson tu kebetulan nama dia Ami. Ami sama dengan nama Emir. Untuk ikon ni. Ikon panas. Mami tak tahu. Dia tutup ni budak ni. Ya Allah lasaknya lah hai. Yeah. Kabut dengan anak seorang ni. So Amir tu dia bagi, okay, kita dah daftar tu, kita dapat lah induction cooker tu satu. Lepas tu what else dia kasih, dia bagi mug. Kita dapat mug. Lepas tu kita dapat apa lagi Payung bag. Payung bag. Yang payung tu actually kita request. Kita bagi tahu dia kita nak payung tu. Lepas tu dia macam alamak, kau jangan lama dengan aku sebab aku nak payung tu. Lepas tu apa lagi overall is okay. Cuma yang sedihnya part trade in kereta tu. Sebab kereta kita orang yang lama tu kereta Saga FL 1.3. So kereta tu dah 12 tahun. So bila nak trade in, diorang nak ambil dalam, kalau custom dengan main tukar nak ambil around 2,000. Antara 2,000 to 4,000. So around 3,000 lah macam tu dapat tau. So macam my mum kata, kalau dapat 2,000 better aku sedekah je ke orang kan. Ya betul lah tu, 2,000 is too cheap kot. Sebab kita orang macam, I always make sure kereta I service on time. Then what else lepas tu end upnya I tanya my uncle dia manager kat Proton. Lepas tu dia tanya dekat salesperson tu kata, oh kalau tukar dengan Proton punya salesperson boleh dapat kereta tu until up to 5 to 6,000. 4 to 6,000. So my dad decide macam okay tak apalah you jual kat Proton. Sebab kita orang pun tak nak serabut, kita orang pun tak nak macam kereta tu menyemak dekat rumah lagi. So kita orang decide jual dekat Proton. Ni. So besok dia akan merasmikan kereta ni pergi ke KL. Okay. Kau jangan bawa betina lain dalam kereta. Aku dah warning siap-siap ni. Jangan bawa perempuan lain. And tu peraturan pertama. Peraturan kedua ialah jangan bawa durian dalam kereta ni. Kita anti durian. Kita tak suka durian. Nanti busuk. Tahu dia tahu.
So kita dah alamak mak tudung pun macam ni lah. Dah tak estetik dah. Ada anak semua dah tak jadi estetik dah. Okay, so kita tak, nanti kita akan tunjukkan lagi lah dalam kereta ni. Sebab kereta ni pun still bersarung lagi semua benda. Nampak kalau tengok dalam kan, still bersarung lagi semua benda. Kita akan tunjukkan. But actually at first niat sebenarnya kita orang nak beli BYD Seal masa datang tu. Lepas tu end up tukarnya jadi Sea Lion 7. Sebab sekali toleh kan, tengah-tengah tengok BYD Seal ni, sekali toleh zap, wow, Sea Lion 7 lagi macam mengancam you all. And niat asal nak ambil colour warna biru, but end up kita orang tak dapat biru tu. Dia kata kalau dia ada cash rebate tau, 10,000 lah. So dia kata kalau nak yang biru tu tak ada. Yang ada sekarang stok ialah shark grey. So kita cakap okey lah, tak apalah, kita orang okey je dengan shark grey. Sebab shark grey dia not really grey. Dia macam colour macam kalau bawah macam sinar matahari tu, dia macam ala ke purple sikit ada dia. Macam nampak macam a little hint of purple macam tu kan. Dia bukan not really grey. Dia memang shark grey macam tu. Lepas tu apa lagi ya? Apa lagi nak cakap? Tak ada. Kalau nak suruh lelaki aku cakap tak apalah. Memang tak ada jawapan. Okay, tapi besok my husband kena drive this car pergi ke KL dan tak apa, kita tengok esok macam mana. Tapi syukur Alhamdulillah sebab kita berjaya membeli kereta. Sebab kereta ni I beli guna nama atas nama kita. Atas nama I lah. Sebab husband I baru dapat kerja, so dia tak boleh nak gunakan dia punya nama tu sebab nanti kan nak yang payslip 3 bulan kan. So gunakanlah I punya payslip sebab nak senang kan. Sebab I dah kerja dengan the same organisation for 3+ year. Lepas tu apa lagi ya? Lepas tu apa lagi nak cakap dia? Tu je lah kan? Tu je. Overall tu je. So nanti kalau ada apa penambahan kita akan bagi tahu. For now kita baru dapat kereta, kita masih senyum lagi, happy. Tak ada apa-apa masalah lagi, masih senyum. Harap-harap tak ada masalah lah. Sebab kereta ni mahal, okay, 190k. Sebab mostly yang I tengok orang beli kereta ni semua orang tua. Nya, gitu gempaknya. Kita orang macam antara orang muda ni mampu berjaya beli kereta ni. So memang sangat syukur Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Allah. Ni rezeki anak mami juga kan baby kan. Nasha yang budak pandai. Tahu tak kenapa suka Sea Lion 7 ni? Macam I give Amar reason untuk beli kereta ni sebab dalam dia nampak luxurious daripada BYD Seal. If you compare BYD Seal dengan Sea Lion 7, you akan faham kenapa I cakap nampak lagi luxury ni. Lagi nampak macam luxury gitu. Atas dia ada sunroof ada ni. Dia tak merasmikan lagi sunroof tu. But it's okay, later kita kasi ni. Sebab husband I pun macam kelar kabut dah. Macam weh, mana aircon, mana tingkap nak buka ni aku dah tak tahu. Mana nak charge ni tak tahu. Okay, so tak apalah, next time. See sunroof. So another reason kan kenapa I suka Sea Lion 7 ni sebab sunroof dia boleh buka tutup. Kalau yang Seal tu dia buka je nampak atas. So kalau macam katakan Pontianak lalu tu, I dah fikir dulu lah. Kalau Pontianak ringan lalu lah. Kalau Pontianak 100 kilo tu memang tak boleh terbang lah. Kalau Pontianak yang ringan tu lalu memang aku tengok dia tengok aku. So I tak nak, I takut, I takut benda-benda macam tu. Saya cakap dengan husband I nak yang Sea Lion 7 ni sebab macam memang nampak mewah gila. You understand? Lepas tu kan another main point kenapa I beli kereta ni sebab ni depan dia ni. Lepas tu pintu dia lain lah. Kalau you nak compare dengan Seal punya. Nampak tak depan dia? Depan ni actually ni macam screen, macam lampu LED dia kat sini. Lepas tu kan, one thing I dah tengok banyak gila tau review pasal Sea Lion 7 ni. Satu je yang Sea Lion 7 ni semua nampak luxury gila. Ada satu tempat je yang plastik. Yang ni dekat bahagian ni dengan dekat yang tepi sana tu tak silap I. Yang macam plastik ada dia kan. Tapi yang lain semua memang nampak luxury gila. That's why I love gila kereta ni. Actually my husband tak adalah suka sangat SUV. Dia SUV ada dia. Tak dah suka sangat SUV. Dah beli baru nak tanya laki aku SUV ke tak. But it's okay. I tak suka sangat SUV sebenarnya. I tak suka sangat pula. Husband I tak suka sangat SUV. Tapi sebab kita nampak
nampak kereta ni lagi mewah. So I nak ni juga. So husband yang baik. Apa tu, nak menghappykan hati bini ni, dia ikutlah pilihan kita. Kan baby kan? I'm gonna do this vlog, but I'm not sure when I'm gonna edit this one. I'm not sure when. But at least this gonna be like macam, you know, our memory. Sebab this is our first car. Okay? With my own money. My own effort money, baby. Kereta atas nama bini tapi suami bayar. Kan? Bijak. Itu baru namanya bijak. Okay? So ni sedap tak bawa dia? Sekejap. Tapi Amal cakap ada satu je lah benda yang dia kurang sikit. Suka pasal steering kereta ni sebab dia macam bawa van. My husband cakap angle dia tu macam van. Bukan. Dia cermin belakang kecil sebab dia slanted. Oh, cermin belakang dia kecil. Dia tak nampak banyak tapi okey lah, tak adalah. Tak nampak langsung. Tapi overall memang nampak cantik. Kalau you tengoklah macam daripada DJI ni je dah nampak macam mewahnya kereta ni. So I like this one macam. And lagi satu kan pasal BYD Selain 7 ni, dia memang ala-ala macam Porsche. Kita tak mampu beli Porsche yang ori, tapi kita mampu beli dupe of Porsche. Gitu. Kan. Tengok baby. Lepas ni email Mami nak ikat dekat belakang. Kita akan belikan kasih untuk email. Daddy nak pergi Lotus sekejap. Beli air. Overall smooth tak? Dia punya tu smooth lah. Memang sedap apa buat. Mau tak sedapnya mahal kot beli. Ni kita orang purchase kereta ni sumpah macam random. Tak expect pun. Memang tak expect. Saja nak tengok untuk mengubat hati yang lara. Tiba-tiba tu dah ubat dia mahal pula. Ubat dia mahal. Okay. So, apa perasaan Daddy dapat kereta baru? Okay. Are you still sad you tak dapat sedan? Sebab Amal lagi suka yang seal tu. Tapi I tak suka sebab takut dapat pontianak. Apa? Yang mana? Yang seal? Yes. Seal tu luas dalam tapi dia sempit. Kalau yang silang ni macam kita orang punya sekolah anak tu macam dia letak dengan happy-nya, tak perlu risau. Plus kita orang suka bawa kotak, environment besar. One thing about us, kita suka travel. So macam kita orang travel tak pernah 1-2 lapis tau. Kita orang bawa lapis yang besar sampai 4-5. It's very important for us untuk have the ruang yang besar dalam kereta untuk letak luggage ni. So we are very happy with this car for now and hope so forever. Sebab kereta ni kan, tahu tak kita orang ikat kurang daripada 5 tahun tau. Kurang daripada 5 tahun. And kita akan try nak selesaikan in 2 or 3 years insyaAllah. Kalau ada rezeki kan. Sebab tu kita kerja keras wak. Tapi si kau tengok anak kau buka cerita. Radio Tamil dia buka. Daddy, dia buka radio Tamil. Dia buka radio Tamil. Anak main tekan. Kau tengok dia buka radio Tamil. Manalah mak bapak dia faham radio Tamil. Tadi buka Sarawak FM. I tak tahu apa dia tekan. Legit. Tu dah ada video. Ni muka tak salah. I love this katil. Tengoklah tingginya. Dia takkan boleh panjat. Ini guy.
Thank you for being our members. Masalahnya bos je membersnya. Kita ni dapat points je. Tapi baik cik gila, comel gila. Dulu kan kita orang actually dah pernah datang banyak kali tau hotel ni. Daripada hotel ni buruk, memang seburuk gila. Masa first time datang kan hotel ni dengan Tika, apa tu hotel ni kan, you tahu tak dia bagi toilet dia toilet kotor, tak tukar. Ya, ada berdaki. Second time datang tu dia tengah renovate. Dia baru nak renovate. Third time datang dia tengah renovate. Fourth time datang dia dah renovate, dah cantik. This is like our 5th ke 6th time. Maybe lebih kot. Lebih. And kita orang every time kita orang duduk sini kan, kita orang spend two nights macam tu. So actually dah banyak kali dah datang. So ni antara macam yang dia bagi. So actually kita orang baru je balik daripada IOI. Tengok dia kita. Dia tak bawa balik naik lagi beg tu. Cuma call dia. Okay. Caesar salad. Try to guess how much. 40. Okay. Deli sandwich. Try to guess. 42. Almost. How about burgers? 45. Too much lah you ni. You ni dekat Hotel St. Regis ke? Kita ni dekat ni je, Marriott Kerjaya. Tapi dia biasa exercise. Ada balcony? Oh yo, this is first time kita ada balcony. This is so cute. We get 5 types of chocolate. Mikai. Dia masuk tadi, benda first dia ambil ialah remote control. Terus dia tekan test. Comel gila. Email you cannot try. Cuba. Aku entah bahan apa, aku tak tahu nanti. Sebab email ada G6PD. Yang bawah ni boleh makan ke tak? Ui, apa yang lekat susah no? Oh, bawah dia macam coklat semua. You makan satu semua. I hate Amma. Every time I eat kan, I will think about him. At least I eat half of. Dia telan terus satu biji. Bendanya you should do. At least I think about you. Okay. Hati-hati. Next makan separuhnya. Tak nak. You punya tadi rasa apa? Punya rasa apa? Coklat biasa je. I think this is like the second time kita orang datang. Dia bagi something like this. Ala-ala macam St. Regis macam tu. Tapi benda ni berlaku lepas dia dah ubah suai kan. Dia dah ubah suai baru dia bagi. Sebelum ni masa yang hotel dia macam hotel hantu tu, dia tak pernah bagi. Memang buruk gila. Masa kalau first time datang memang buruk gila. And every time I datang, I tak pernah dapat customer service yang sama. Mesti tukar-tukar lain.
Makanan tu sedap. No. Masuk sini. Kena ni lah makan. Alah-alah, tu tidak lah. Dia bukan apa-apa tidak. Iyo, 20. Mana kau ni? Ni apa? Ha? Kita Malaysia ni nak ambil seorang pun. Tak dia hantar. Dia rasa seorang. Okay. Kita dengan tangan. Kadang bagi surat tangan dia nak.
Bapak dia ni sempat lagi. Kuat gila. Kena jauh dia ni. Belakang ha. Dari belakang. Entah tempat kena ke tak? Ayo. Woo! Bullseye. Yeah. Kau jangan tembak aku tadi. Kau jangan tembak aku pula. Tarik belakang ni, guna ni punya belakang ni. Ha. Letak betul. Dia punya ni, tengok dia punya groove. Oh, kat tengah. Masuk senang lah. Tarik je ni. Tarik. Kalau senang ni. Mana dua ni, tarik. Oh. Tarik guna belakang dia. Kita tengok. Tapi tak ada. Dah angkat. Mami angkat depan, dia angkat belakang. Daddy, phone Mami kat mana? Kat you. Ada tempat duduk tak atas tu? Boleh tak? Bapak kau angkat kau. Careful ready. Tak sia-sia pergi gym. Bukan.
Wah, dia punya tu belah nak tak ada simpang. Apa dia? Ada belah tu kita belah je mami kat simpang. Mami pam-pam. Dekat lebih cepat tu. Mana masuk tu? Ha, ini cepatlah. Kejap. Sayang anak mami. Kejap. Kejap. Joginya. Baju tak duduk. Oh, yelah. Ime. Static. Cepat. Apa juga? Takut ke bebe? Dia terkena yang tu tadi, yang baldi tu sikit. Takut. Takut lah dia tu. Takut lah. Ada pun. Kunci semua anda. Ada. Kampung? Kampung mana? Sekejap, ambil dia. Masukkan je ready, masukkan je dulu.
Mengkelatok anak kau. Nanti lah lama itu. Ini. Where are you going? No, we're not going back into the pool. Nak masuk balik. Tak ada dah. Apa? Tak buka lagi. Kau apa buka? Cakap kau 7 dah buka. Key access. Buka kasut kat sini kan? Buka kasut lagi. Ni tak ada kasut. Stroller tinggal sini je. Nanti nak lipat. Up. Laju tomak. Macam nak makan. Go, baby, go. Me. Come here. No. Not this one. Come here. Tarik ni. Ni meh. Ime, sana. Angkatlah dia tu. Angkat dia. Dia ada explore. Tak angkat dia di sana. Dia main elektrik. Mesin elektrik kalau bukan mesin elektrik tak.
Imi. Imi, come here, come here. Macam ni. Ini. Imi punya kasih. Daddy pilih. Daddy kata kalau kotor dia yang cuci. Dia tak bawa keluar pun road. I suruh bawa keluar sana. Ha? Buka. Buka. Isi email dia. Hmm? Isi email kat rumah ni. Sana lah perut tu.
Oi, Dah rasmi kan? tanda rasmi kan. Rasmi. Kentut ni. Kentut dulu. Ya, macam mana baca je. Okey, sambungan kepada apa tu vlog kereta hari tu. So Daddy, apa pendapat you mengenai kereta ni? Sebab kita dah pakai kereta ni 3 minggu. So apa pendapat you mengenai kereta ni? Sebab masa awal-awal beli kereta ni kan, Ahmad cakap dia tak suka part steering ni. Sebab dia cakap rasa macam angle tu macam bawa van. So right now Okey lah, tak rasa sangat. Sebab Ahmad usually apa tu, dia memang almost every day bawa naik apa tu kereta ni pergi kerja. So memang okay. And how about dia punya charge kereta tu? Okey lagi lah. Charge kat luar mahal. Charge kat luar mahal kan? Sikit lah. Tapi kita orang kan satu benda lah, kita orang sampai sekarang kita orang tak dapat benda charger tu pasang kat rumah lagi. Sebabnya kena order daripada Spain lah apa benda. So sampai sekarang dah 3 minggu lebih. So benda tu actually sangat pricey tau kalau korang charge kat apa tu kat luar. Dia sama dengan minyak juga tak? Sama macam minyak lah, akan jadi macam sama harga macam minyak. Dia kena lagi jimat kalau boleh charge kat rumah. So kalau kat rumah tak adalah mahal sangat sebenarnya. Lagi-lagi kalau rumah tu pakai solar. Masuk air lagi pricey daripada kita charge kat rumah lah, bukannya compare dengan minyak lah. So yang ni lah ni. And kita orang memang selalu banyak gila barang. Dulu kan kalau kita orang bawa sagar kan mesti penuh barang dalam kereta. Tapi now macam everything fit. Yang ni kita orang ni kasih lama email. So sebab kita orang beli kasih baru untuk email. Alah comel nak mami. Nampak lah email selesa. So beli kereta ni pun untuk keselesaan email juga. Barang penuh kat belakang. Tapi tak ada hal. Baby pun sangat selesa. Tidur comel. Bawa dia pun, kereta ni pun dia EV. So dia senyap tau. Dia tak ada apa tu macam bunyi bising ke apa benda pun. Semalam pun kita orang charge masa kita orang pergi IOI pun dia apa tu daripada pukul berapa ayo kita datang IOI pukul 6 lebih sampai pukul 9 lebih kita orang charge. Naiklah dalam 20 lebih % kalau kita orang charge guna apa tu Shell punya EV charger tu. Tu dia slow charging. Dia slow charging kan. Dia slow charging. Fast charging yang lain. Kalau yang 20 lebih % tu pun berapa ringgit? 70 ringgit Bukan 20%, 30 berapa %. 30 lebih % Oh dapat 70 ringgit. Tapi yang bestnya I mean like kita boleh monitor dia charge tu daripada phone je. Lepas tu sekarang macam dah senang. Sebab setiap
tempat-tempat macam perhentian ke apa benda kan, semua dah ada dia punya tempat charging. So macam tak perlu risau pun. Kan kita duduk kat belakang kan, so I think kan dekat belakang apa yang best dia kan, bila kan macam kita lalu terowong gelap ke apa benda kan, so dia macam dia punya kan, kalau nampak lampu dia ni kan, memang nampak very eksklusif lah. Kalau tengok pintu dia, nampak tak? Pintu dia memang sangat eksklusif. Beza lah kalau korang nak compare dengan Seal. Lepas tu dia punya belakang dia ni, pocket dia ni, seat pocket dia ni ada ni, ada dua. Satu untuk yang ni kat tengah ni ada jahitan ni, so dia terbagi ni dua. Lepas tu ada lagi satu ni bawah ni. Lepas tu yang dekat belakang ni lagi ada tempat charging kalau korang nak. Okay, nampak tak? Ada charging sini, ada dua. Tu saja. Ni pun sama juga, ada dua seat pocket tu semua. Lepas tu dia punya tempat buka pintu dia macam ni. Amar tak suka dia macam ni, tapi I suka, tak tahu kenapa. Sebab dia nampak lain daripada lain sikit. Lepas tu apa yang best kan, pasal si Lion ni, kalau nak compare dengan my dad punya kereta Merc, dia punya tempat ruang kaki tu tak banyak. Macam apa tu, Merc punya tak banyak tau. Sorry, salah cakap pula. Merc tak banyak ruang kaki dia. Yang ni lagi luas. Lagi luas, and rasalah macam luxury belakang ni. Sebab memang rasa luas. Memang sesuai untuk buat kereta family. Lepas tu okay, jap, kita buka lagi. Ada lagi kat bahagian ni, tengah ni kan, kita boleh tarik. Okay, tengah ni kita boleh tarik. Lepas tu nampak ni lagi, I tak pernah buka ni first time buka actually. Ada tempat untuk letak air, minuman ke apa. Ada lagi tempat holder kat tengah-tengah ni, maybe untuk simpan jewelry ke anything ke, tak tahu, dokumen or something like that. This one magnetic. Magnetic. So memang sangat cantik. Cabutkan Oh yay, so pretty. Wah, cantik gila. Cuma kereta ni kita ada rasa macam mabuk-mabuk sikit dekat belakang ni. Maybe sebab dia ada headrest dia, tapi still rasa macam tak berapa, apa ni dia ni, macam still macam pening, macam goyang sikit kat belakang ni. Tapi jauh lah selesa sebenarnya, sebab belakang dia sumpah luas, tak tipu. Yang kereta ni sumpah memang rasa macam luxury gila kalau nak compare dengan kereta Seal lah for me. Sebab awalnya kita orang nak beli Seal, tapi end up pergi beli Lion. Atas dia punya sunroof macam ni semua. Pasal sini ada lampu. Ni lampu dia. Nampak tak? Nampak tak touch? Wow, macam ni. Very very macam modern punya style dalam dia, design dia. Pasal dia punya ni standard lah, biasa je. Dan lagi apa? Ini ada, sini ada airbag lagi. And then dia punya tali pinggang dia. Tapi design pintu dia memang cantik and berbeza daripada Seal. Sebab dari salah satu ambil ni juga pun sebab design pintu dia. Kalau korang perasan kan, design pintu dia very cantik. Macam siap ada alunan dekat sini. Design pintu dia siap ada alunan. Cantik, ada lampu LED. Kalau malam, kalau berdrive waktu malam, lagilah cantik. So I think daripada kita jam sebagai penutup kata apa Daddy, I rasa kan, macam I sangat-sangat merasa macam bersyukur gila dapat beli kereta ni. Sebab kita orang asalnya dengan kereta Saga, my car yang apa tu my parent kasih pada zaman belajar. Now it's like kita jam daripada Saga FLX tu ke Sea Lion. I think it's a very very huge achievement kot for us. Sebab Sea Lion ni almost 200,000 kot. It's a very huge achievement. And another thing, sebab kita macam berjaya bayar deposit separuh daripada harga kereta ni, sebab kita tak nak hutang lama. It's a very huge achievement for us. So yang lepas tu apa lagi nak cakap? Beza lah, macam Alhamdulillah sangat-sangat.
Ya, apa you rasa Didi? Okay. Apa dia? So far okay lah. Kereta ni selesa nak bawa. Kereta EV pun awal-awal dulu kan fikir risau nak charge yang mana. Okay lah, sekarang kat Malaysia pun charging point banyak. Charging point sebenarnya banyak je. Yang ni dia boleh bagi tahu ke charging point ada kat mana? Boleh Tak pernah guna. ada tapi kita tak pernah guna. Lepas tu you dah pernah guna dia punya yang ni tak, autopilot dia? So autopilot dia okey lah. Kalau Amar usually tengok Amar bawa untuk autopilot. So usually autopilot ni, apa yang lagi satu pasal dia kan, make sure kalau nak bawa autopilot ni boleh, tapi tangan mesti ada kat steering. Dia tak bagi tau kalau korang tak pakai steering dia. And Boleh tapi dia akan remind. dia akan remind juga. Boleh lepas lah, tapi dia akan remind. Lepas tu dia ada macam sensor untuk check mata kan you kan. Macam dia akan kat situ. So dia akan macam kalau mata kau sepet mampus lah tak, macam memang dia akan macam suruh buka luas-luas. So dia akan perasan kalau macam mata kita tertutup ke apa, dia suruh akan buka mata. Dia punya sensor dia macam tu lah. Yang atas ni pun dia ada lampu dia lagi semua benda. And lepas tu boleh buka yang sunroof tu. Actually sunroof tu kita tak pakai sangat pun. I be honest sunroof ni tak pakai sangat pun. Sebab panas come on, panas. Another point kenapa tak nak beli sail, sebab sail punya macam ni je, terbuka macam ni. Aku memang tak lah, hujan nak terbang kot. Takut aku. Tapi cantik lah. Wah, macam cantik gila. Cantik gila, boleh nampak awan daripada dalam kereta kan. Smart gila boleh nampak awan daripada dalam kereta. Cantik gila. Tapi rasa macam stress lah, sebab kalau matahari direct dekat atas kepala tu agak stress ya. Tapi ni semua tinted ni. And belakang ni punya tingkap is tinted. Lagi gelap daripada yang depan punya tu. Dia memang dah datang daripada kilang dia macam tu kan you kan, tak silap I. Yes, daripada kilang memang dia dah macam tu dah. Belakang memang gelap. Belakang memang, cermin belakang memang dah auto gelap kan. Dah you boleh tutup. So I think that's all daripada kita orang yang review beli kereta Sea Lion ni. This is our honest review lah. Sebab siapa yang rasa macam nak luxury kereta tapi harga kereta tu cuma 200,000, sebab I think this car is actually patutnya macam memang patut worth more than 200,000 actually. So, kan you rasa macam tu tak? Sebab kereta ni sumpah luxury, I tak tipu you. So for 200,000, I think it is so worth it. If you guys nak, kalau antara sale tu very sporty, for me macam kurang sikit sesuai untuk keluarga. Kalau orang bujang sesuai lah. Tapi Sea Lion ni memang sesuai untuk ada anak semua dia, sebab dia tinggi and dia boleh fit banyak barang nak bawa. And tengok macam anak kita orang pun tadi kita orang dah tunjuk dah selesa duduk dalam ni semua. Tengoklah barang penuh. Tapi still ada lagi ruang. Kalau macam nak letak barang lagi, still ada ruang. I think that's all from us. Thanks for watching. Bye-bye.